Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan hai semua. Skill TV kembali lagi mewarnai pagi anda. Pagi ini, di Sekolah Kebangsaan Limbang berlangsung program Jauhlah Ramadan. Program ini melaksanakan beberapa aktiviti bersama Yang Berbahagia Datuk Haji Azman bin Haji Adnan, Pengarah Pendidikan Malaysia, para tetamu kehormat, guru-guru dan semua murid asrama di Sekolah Kebangsaan Limbang. Program ini telah dilaksanakan di Surah Al-Khatab Sekolah Kebangsaan Limbang. Selepas ini, saya akan mewawancara beberapa pegawai tertinggi Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Mari kita saksikan. Assalamualaikum dan selamat pagi dari kami Skill TV SK Limbang. Bersama saya sekarang Yang Berbahagia Datuk Haji Azman bin Haji Adnan, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Saya amat berasa bertuah kerana dapat mewawancara Datuk. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Awak apa khabar? Awak apa khabar? Baik. Baik Datuk, apakah perasaan Datuk dapat bersahur dan solat berjamaah bersama-sama dengan guru-guru dan semua murid asrama di SK Limbang? Pertamanya, saya sangat teruja dan rasa gembira kerana dapat hadir ke SK Limbang, dan pada pagi ini saya berpeluang untuk bersahur bersama dengan guru-guru, apatah lagi bersama dengan anak-anak murid yang menjadi penghuni asrama di sekolah ini. Dan ini adalah lawatan saya kali yang pertama dalam rangka program Jauhlah Madani Ramadan ke seluruh negara, dan saya berpeluang untuk kali pertama saya hadir ke daerah Limbang dan ke SK Limbang ini. Keterujaan saya dapat bersahur bersama dengan anak-anak kerana saya nampak semua penghuni asrama yang masih kecil, berumur dalam lingkungan 9 tahun, tahun 3, 4, 5 dan 6 sanggup bangkit awal, bangun awal, seawal pukul 2 pagi untuk sama-sama bersahur, dan saya nampak semangat mereka sangat kuat. Dan ini memperlihatkan bahawa anak-anak penghuni asrama dan murid-murid di sekolah ini adalah merupakan murid yang sangat hebat. Dan harapan saya semoga semua murid yang tinggal di asrama di sekolah ini akan terus mencipta kecemerlangan untuk diri mereka. Baik Datuk, kita teruskan lagi dengan soalan yang kedua. Selepas menikmati juadah sahur tadi, apakah komen Datuk tentang makanan yang telah disediakan? Wah, ini soalan yang sangat menarik kerana pada pagi ini, walaupun dalam suasana yang awal pagi sebelum subuh, tapi saya dan juga pasukan yang hadir pada hari ini telah disajikan dengan menu yang sangat lazat. Makanan tradisi tempatan diberikan kepada kita, dan ini adalah merupakan salah satu daripada keunikan dan kepelbagaian makanan yang ada di daerah-daerah di negeri Sarawak ini. Komen saya secara keseluruhannya, makanan semuanya lazat dan sedap-sedap. Terima kasih Datuk atas pandangan tersebut. Sebelum saya mengundurkan diri, saya mewakili kru Skill TV ingin meminta Datuk memberi sedikit kata-kata atau pesanan kepada kami semua warga SK Limbang. Pertama, saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada kru TV kerana telah menembual saya walaupun untuk tempoh yang sangat singkat, dan saya kira ini adalah merupakan pengalaman yang sangat berharga kepada anak-anak untuk meneroka potensi dan juga bakat, khususnya dalam soal berkaitan dengan kemahiran berkomunikasi. Jadi teruskan untuk menimba pengalaman yang lebih banyak berkaitan dengan peluang-peluang dan ruang-ruang untuk meningkatkan kompetensi berbahasa dan juga berkomunikasi. Kepada semua anak-anak murid di SK Limbang ini, pesanan saya ialah pertamanya, belajarlah bersungguh-sungguh. Keduanya, imbangkan antara pelajaran dengan ibadat dan juga riadah. Kita kena pastikan kita boleh menjadi murid yang bukan saja cemerlang dari segi keupayaan akademik kita, tetapi kita seimbang dengan yang lain-lain, termasuklah aktif dalam kegiatan co-curriculum
mempunyai sahsiah yang baik, personality yang juga bagus, kerana ini adalah persediaan kita untuk menjadi murid yang cemerlang. Menjadi murid yang cemerlang memerlukan kesungguhan, keiltizaman, dan juga komitmen yang tinggi dalam semua aspek, dan ianya memerlukan pengorbanan. Langkah anak-anak yang ada di sekolah ini masih panjang. Bermula daripada sekolah rendah inilah kita kena gilap potensi kita untuk semua bidang yang ada, kerana ini adalah merupakan bekalan kita untuk menempuh cabaran hidup yang sangat hebat pada masa akan datang. Akhirnya, saya mendoakan mudah-mudahan semua murid di sekolah ini mampu mencipta kecemerlangan diri, mampu untuk memberikan kegembiraan kepada ibu dan ayah yang menghantar kita ke sekolah, dan kita hendaklah sentiasa bersyukur kita berada di bumi Malaysia yang bertuah ini, berpeluang untuk hadir ke sekolah, berjumpa dengan guru, diajar, dibimbing oleh guru, dan ungkapan rasa syukur ini mesti diikuti dengan usaha yang bersungguh-sungguh. InsyaAllah, usaha adalah sangat penting. Kejayaan itu hasil daripada usaha yang bersungguh-sungguh. InsyaAllah. Terima kasih Dato' kerana sudi meluangkan masa bersama kami Scale TV. Okey, terima kasih Tania, Sekal TV.